Hey guys, welcome back to my YouTube channel MA Vlog. Dah lama sangat aku tak buat video selama ni. Sebab tak ada terfikir nak buat video ke apa. Sebab dah lama sangat dekat channel ni. So pada untuk hari ni, aku pergi trip hari ni dengan semua sahabat-sahabat aku. Pergi ke Lumut, Perak, untuk spend time yang ada yang masih yang berpasangan, ada yang dah berkahwin. Sebab tu dia buat trip ni. Sekarang ni aku tengah tunggu Akib. Dia datang rumah aku untuk ambil aku lah. So kita ambil aku pergi ke rumah Daus. Dah berjumpa semua. Baru kita gerak pergi breakfast. Lepas terus pergi on the way ke Lumut. Aku tak nak cakap banyak. So kita gerak jom. Okay. So sekarang ni aku dekat rumah Daus. Dah tegur ada kat sini. So dah letak beg. Sekarang ni nak tunggu Daus bersiap. Lepas tu baru kita gerak. Okay. Okay, tu je lah. Okay. Tangan aku dah gegar lah. Okay geng, aku sampai dekat lokasi. Nama dia Bang dan Corner. Tempat ni dia macam spacious sikit. Ada private pool semua. Jom aku tunjuk sikit. Network and internet, 23%. Settings. Add accessory, 1 of 2. Press select to press select to activate. Hey geng, sorry sebab aku tak, kepala aku pening sikit. Sebab aku tak tahu, tak sempat nak buat montage tadi. Sebab terlalu macam ramai kan dalam rumah ni. So agak susah aku nak buat montage kadang buat tour semua kan. Tak apalah, apa-apa pun korang enjoy je lah tengok video ni. Sama ada pendek ke panjang korang tengok je. Hey. Alright guys, so aku baru lepas mandi kolam tadi. Kita jadi mandi. So sekarang ni yang lain kat luar tu ada apa, mus tengah berap. So sekarang ni kita orang ni ada, sekarang ni tengah azan, tengah solat maghrib. So kita mungkin akan makan dekat luar. So nanti aku tunjuk sikit kita makan kat mana. Korang tunggu je. Jom.
dah makan, tapi kita spend time di sini. Sedih lah tak untuk sendiri, tak apa-apa nak banyak fikir. So insyaAllah esok kita akan ada lagi, InsyaAllah. Tak apa-apa, mungkin ada activity kita ada. Okay, so mungkin plan tak tahu nak pergi mana esok. Stay tune. Okay, bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, morning gang. So tadi aku pergi breakfast, aku bangun balik lambat sekali. Pergi breakfast, lepas tu ni sekarang ni tengah bagi protein kenyang, bagi tu ni lah, pergi hadap lah ya. So tak tahu apa plan dia warna kejap ni. Kau tunggu je, tengok. Alright guys, so tadi dah pergi makan. Makan tengah hari, so dia tak ada barang vintage. Sekarang kita nak bergerak ke jalan-jalan sikit, pergi pantai ke. So kau tunggu. Morning guys, so hari ni adalah hari terakhir. Sekejap lagi nak turun breakfast. Lepas tu kita akan gerak balik. Tapi sebelum gerak balik tu mungkin tengok, ada yang kata nak pergi dataran, ada yang nak pergi Pangku. Tu lah, tak tahu nak kena ikut lah kan. Sebab kita ni menumpang orang je. Kita menumpang orang. Kalau kita driver kita sendiri kan. Kalau kita sendiri dah balik dah. Dia tak nak, kita ikut je lah. Kita tengok je lah nanti ke mana pula kita pergi.
So, hey guys, so tadi kita orang dapat kan, kita saya pergi ke Bangkok. Tegur nak pergi Bangkok kan. Nak pergi Bangkok dan jumpa makcik dia semua keluar alang kan. Sewa motor ni pukul 5, 5.30 macam tu kita gerak balik lah. Balik Selangor. Yang penting aku balik tidur, tu je. So, tengok je teruskan video. Agak susah untuk kita nak cakap bila dapat apa sendiri yang dah kahwin, yang dah bersangan, yang dah punya baby sama. Tapi itulah, aku ni ada tapi jauh lah, terlihat lah. InsyaAllah lah, kalau ada lagi trip mungkin dia bakal ada.